Harga emas untuk tahun 2025 ni sangat mahal. Untuk 1 gram pun harganya dah pun mencecah RM610. Masih berbaloi ke kita nak menabung emas? Adakah sekarang masih lagi dikira waktu terbaik untuk kita mula menyimpan emas? Untuk anda yang nak tahu jawapannya, boleh tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Sebenarnya, masa terbaik untuk kita mulakan simpanan emas adalah ketika kita ada duit. Tapi ramai yang beranggapan, masa terbaik untuk kita mulakan simpanan emas adalah ketika harga rendah. Kalau anda merancang untuk mula simpan emas waktu harga emas rendah dan terus menunggu, besar kemungkinan sampai bila-bila pun anda tak akan ada tabungan emas. Sebab apa? Sebab tak ada siapa yang tahu bila harga emas betul-betul murah. Harga emas ni untuk jangka masa pendek harganya turun dan naik. Tapi untuk jangka masa panjang, trend harga emas adalah sentiasa menaik. Secara puratanya sekitar 10% setiap tahun. Ini adalah fakta berdasarkan sejarah kenaikan harga emas sejak 20 tahun ke belakang. Dan kalau kita tengok kenaikan harga emas tahun ini berbanding tahun lepas, meningkat sebanyak 51% dalam tempoh 1 tahun sahaja. Jadi sangat-sangat rugi kalau anda kekalkan simpanan anda dalam bentuk wang ringgit. Bila kita menyimpan dalam bentuk wang ringgit, lagilah berisiko. Duit simpanan kita dimakan oleh inflasi setiap tahun sebanyak 3 ke 4%. Tanpa sedar, makin lama nilai kekayaan kita makin berkurang. Jadi tips untuk anda yang ada duit simpanan yang memang tak nak guna dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, saya sarankan anda alihkan ke dalam bentuk simpanan emas untuk simpanan jangka masa panjang. Jangan risau, walaupun sekarang harga emas tengah mahal, kita tetap boleh bermula ikut kedalaman poket masing-masing. Berapa pun bajet yang anda ada, RM10,000 ke, RM5,000 ke, ataupun paling rendah RM100, anda tetap boleh menyimpan emas di Public Gold. Sebab di Public Gold, kita boleh menyimpan emas serendah RM100 sahaja. Jadi untuk anda yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh terus rujuk pin video di profil saya atau isi beg biru di bawah. Nanti saya akan guide step by step.